Bersepah betul meja kerja aku ni. Dengan habuk makan segala. Kena kemas ni. Tapi nak sedut habuk ni pakai apa nasib baik ada Goodyear Cordless Vacuum ni. Vacuum ni ringan je. Nak buat kerja pun taklah penat sangat. Lepas tu, vacuum ni didatangkan dengan extended nozzle dengan brush nozzle tau. Senanglah nak sedut habuk celah-celah dengan permukaan tidak rata. Wow, daya sedutan dia pun okey. Walaupun saiz comel macam ni. Jom kemas dulu meja aku. Alright, macam ni lah meja kerja. Kemas dan bersih. Barulah boleh bekerja dengan efisien. So, cara nak bersihkan vacuum ni macam mana? Senang je. Pegang bahagian depan vacuum dan pusing. Lepas tu, tarik filter. Tengok habuk yang aku sedut tadi. Banyak weh. Kalau bateri dah habis, charge je guna USB port. Simple. So, meja pun dah kemas dan bersih. Apa lagi? Jom balik.